Hari ni cikgu nak tunjukkan macam mana kita nak buat kad raya digital dengan mudah. Ini bagi yang newbie lah. Ni yang bagi beginner, yang paling senang je lah. Okey, buka aplikasi Canva. Okey, kalau belum ada aplikasi Canva, boleh download dekat Play Store. So, saya dah ada. So, saya ni je lah. Okey, bagi yang belum mempunyai Edu version, Canva Edu, boleh tengok dalam grup dalam grup Telegram boleh join grup sekolah. Okey, SMK Dato' lah. So akan dapat education. Saya dapat education lah. Education. Okey, tak apa, kita balik kepada home. Okey, cara mudah ni search your content and Canva. So kita type saja tu 8 tu untuk Aidilfitri lah kan. 8 Al-Fitr. So ini adalah untuk hari raya Aidilfitri. So ada banyak ni. Okey, boleh lihat. Okey, boleh ni tengok sini macam mana kita nak klik. Okey, type. So type kita nak design. So dia akan keluar sebanyak-banyak ni Canva template lah. Kita boleh pilih mana yang kita berkenan. Macam-macam lah ada. Kita hanya klik sahaja. Okey, kalau tengok ini kan, dia tak ada ni. Semua boleh pakai ni. Mana yang berkenan di hati boleh pakai. Kan, tak susah pun. Pilih je mana-mana yang nak. Okey, katakan nak mana? Macam mana? Okey, nak yang ada letak gambar kan. Okey, kita cuba ambil yang ni kan. Ambil ni. Okey, kita klik saja tu. So dia akan buka lah satu paparan baru. Okey. Okey, ni boleh lah tukar. Okey, first kita nak tukar ni akan Eid Mubarak. So kita klik saja. Okay, contoh kita nak klikkan, nak edit yang Eid Mubarak ni kan. Klik saja dekat Eid Mubarak tu, dia akan keluar. Okey, sekejap Okay, kita klik yang pertama, dia akan keluar bawah ni. Kalau pasal ada edit font style. Okey, kita nak edit dia punya perkataan, ambil edit. Okey, klik edit. Okey, letak selamat hari raya Aidilfitri. Okey, tekan macam tu. Okey, sekarang kita pangkah dulu. Okey, klik balik sini. Okey, tengok font size. Kan ni terlebihan, so kita nak kecilkan, letak font size tu, kecilkan. So macam tu. Kan, kita tengok selamat hari raya dengan Aidilfitri tu jauh sangat. So kita boleh pergi kepada spacing. Okey, ada spacing bawah ni, klik spacing. Okey, tengok letter spacing dan line spacing. Letter spacing adalah antara huruf-huruf, dan line spacing dia punya itulah, dia beza. Okey, naik sini. Okey. Okey, bangkah. Okey, kalau tadi ada salah I tu besar pula. Okey, boleh klik balik sini. Kecilkan Aidilfitri. Okey. Okey, kalau nak ubah. Katakan nak ubah kan. Okey, klik balik tu. Ubah font. Ambil font. Okey, ada macam-macam font. Okey, boleh pilih atau klik dia punya ada anak panah ke atas ni. Okey, dia pilih banyak. Macam-macam ada ni. Nak ni nampak? Dia boleh tukar. Tapi tak semua yang, kalau yang pakai yang free, tak semua yang boleh pakai lah. Ada yang boleh pakai, ada yang tak boleh pakai. Okey, contoh dia ni nampak? Ni boleh tukar-tukar kan. Ada, kalau ada tanda untuk contoh macam add VTime ni. Archetype object. Tu kan, di tepi tu dia ada Pro. Okey, yang itu hanya yang Canva Pro ataupun Canva Edu lah. Selalu Canva Edu boleh pakai juga. Okey, cerita script ni, Devasia ni, tengoklah Futura Black. Okey, contoh saya dah ambil yang tu kan. Okey, kita nak tak, kita just klik saja itu, pergilah mana-mana. Okey, nak bagi dia tengah. Okey, bawa saja ni sampai dia nampak ada garisan tu. Okey, maksudnya dia berada betul-betul tengah lah. Okey, macam tadi lah. Kalau rasa kecil boleh besarkan balik.
Boleh ya. Okey. Okey, nak tukar gambar. Okey. Kat sini kita nak tukar gambar. Kita carilah gambar kita mana. Tengok, kita upload dulu gambar. Okey, ini adalah contoh-contoh gambar lah. Ini adalah gambar saya dan family. Okey, kita upload dulu. Macam nak upload, klik upload file, ambil device dan carilah gambar kita. Okey, selalunya dekat ni, kita tengok bahagian ke atas kan. Ni bahagian download. Klik atas yang tiga tu. Okey, pergi bahagian galeri. So boleh ambil lah dekat mana, album. Nampak dekat kamera kita. So bolehlah ambil gambar mana-mana yang sesuai lah. So just klik. So nanti akan upload lah. So akan keluar lah dekat sini. Okey, contoh dekat sini ada. So ambil gambar. Bawa saja pergi sana, dia akan automatik akan masuk. Dah siap masuk. Okey, ni boleh lah nak tukar apa, edit. Maaf zahir dan batin. Okey, contoh lah, contoh. So nak besarkan, nak tukar font boleh. Font size besarkan boleh. Nak tukar color pun boleh. Nak tukar format pun boleh. Boleh lah, boleh. Nanti boleh explore macam-macam lagi kat sini. Nak tukar efek, bagi contoh sekarang nak bagi dia ada shadow, tekan shadow. Okey, nak bagi edit sikit shadow dia, nak bagi offset dia macam mana. Boleh tengok, boleh try and error. Nak color dia, tak mau color ni. Tak mau color ni, so kita klik ambil color. So ambil yang, nak ambil yang macam gelap sikit, macam ni pun boleh. Okey. Okey dah. So dah siap kita punya ni. Okey, tapi alamak tak cantik lah kan. Macam ini kosong, macam itu saja. Kita boleh tekan animate. Okey, animate. Kita try satu block macam mana dia beri. Okey, breath, fade, pen, nampak. Rise, tumble, white. Boleh tengok satu. Okey, nampak. Okey, katakan nak ambil tektonik ni macam gerak kan, macam gempak kan. So saya ambil je lah rise. Rise. Ambil rise lah kan. Okey, boleh juga cuba tengok magic animate feature. Nanti ni akan susah sikit lah. Paling senang kita ambil yang all ni, dia terus buat semua untuk kita. Okey. Okey, nampak ada button yang 3 segi kat atas ni macam play tu, kita klik play. Mainkan dulu. Nampak kan? Okey lah kan. Okey, dah okey ni, dah boleh lah bagi. Tapi kalau rasa tak puas hati lagi, okey, macam mana pula kalau nak masukkan lagu? Okey kan? Ni nak lagu pula kan. Ambil upload. So kita upload lah file, upload lagu. Carilah mana-mana lagu, atau kita buat sendiri lagunya. Okay, lagu dekat ambil kat YouTube, kita download kat YouTube ke, atau macam saya ni, saya dah ni. Saya ambil lagu apa ni, Ketipu Raya ni. So saya ambil Ketipu Raya, cumin. So dah ada lagu dah. Okey, lagu ni katakan kita nak ambil yang chorus. So klik yang ni dekat ni lama-lama, klik yang dekat yang warna purple kan, yang ada yang 5 second kan. Klik yang lama, kita bawa tolak ke tepi. Klik lama, tolak ke tepi. Klik lama, tolak ke tepi. Sampailah kita jumpa yang kita nak. So contoh macam ni. Try main. Contoh macam tu lah kan. Okey, so dah cukup. Okey, nak apa lagi? Okey, tu dah basic dah. Okey, katakan apa nak ni. Okey, nak bagi ni. Okey,
Yang ini contoh yang ni kan, bagi kita bunga-bunga ni nak kerawang, bunga kerawang ni nak bagi dia ada efek. Okey, klik saja, ambil efek. Okey. Boleh nak letak shadow ke blur ke, so boleh. Ni kita boleh edit lah mana. Okey, dan juga kita boleh juga animatekan dia. Kejap add on effect. Okey, add on effect, kita ambil contoh rotate. Nampak dia pusing, dia akan berpusing lah. Ni pun rotate juga. Okey, kita main. Nampak dia akan berpusing lah dia punya tu. Sama. Bolehlah try and error satu-satu kan. Kan senang dah, siap. Okey, sekarang kita nak download. So macam nak download, kita klik lah atas tu. Nampak atas tu ada butang sebelah yang butang play tu, klik je. Okey, ambil download, ambil MP4. So kita download. Dah siap kan, dah siap dah kita punya ni, dah save dekat galeri. Tengok kat galeri sikit. Nampak? Nampak? Okey, kita main kali lagi. Okey, nanti pandai-pandai lah, nanti adjust kan. Macam itulah. Okey. Sampai saja saya punya tutorial. Terima kasih dan Assalamualaikum.